sayang. Assalamualaikum puan. Ini kakak saya kasihi. Assalamualaikum puan. Wah, finally kita dapat berjumpa hari ni. Dan saya dah call saya pun nampak ini pun banyak makanan hari. Untuk kenduri esok ya puan saya dengar. Ya, alhamdulillah insya-Allah. Wah, so kita dah ready ke ni nak mula ni? Insya-Allah. Jadi sebenarnya kita kan sebenarnya ni Zin. Ini sebenarnya nasi lemak. Nasi lemak yang nak kirakan nasi lemaknya ada proses yang cara nak buatnya. Okay. Beras kalau kita gunakan satu sukatan, tak kiralah apa yang nak disukat, satu sukatan beras itu katakan mangkuk. Satu mangkuk beras, 1/4 mangkuk santan. Okey. Jadi kemudian tu digunakan periuk, nak pakai rice cooker pun boleh. Jadi kita taruhkan santan tu, taruh garam, jangan lupa. Paling pakai garam ya. Okay. Ini kita dah sekarang dah canggih nak pakai rock salt. Itulah rock salt saya nampak ni warna pink pula. Jadi selepas itu kita didihkan. Sementara benda tu mendidih, kita jaga. Sebab kita tak mahu dia tanak. Okay. Bila dia mula mengering, terus matikan api. Okay. Baru kita terus buat. Sebab nanti kalau tidak dia berderai. Boleh tu Ya, yes. Because saya dengar lepas banyak ni we have to fold. Ada cara ada lipat dia ada cara. Okey, sekarang ni biar kakak saya pun buat juga. Jadi kita dua orang buat cepat. Selalu ni kan gotong royong. Nak saya bersama gotong royong? Boleh. Lagi bagus. Saya letak dulu Letak dulu buat satu. Saya ambil lagi satu daun. Jadi, Bau dia harum. Bau ni harum kan sebab kita taruh daun pandan Lupa pula tadi nak cakap nenek lupa nak cakap Wan lupa nak cakap taruh daun pandan jadi dah ada aroma daun pandan itu. Tapi nanti bila direbus selepas kita dah buat nasi lemak, kita bungkus, selepas bungkus kita dah lipat, kita ikat, kita siapkan air rebusan. Air rebusan itu kita rebus sampai paling sikit 3 jam. Kalau lebih lama sikit lagi baik. Tapi nanti ini tahan. Tak payah no refrigeration, tak perlu. Boleh tahan sampai 2-3 hari. Tanpa kita masuk dalam peti ais. Tak basi tak apa Jadi sekarang cara teknik nak bungkus ni. Ini kan pegang, ambil ujung, pegang. Daun ini, daun ni jangan lupa dia 2 lapis. Ya, I see it. Sebab nampak kan 2 lapis jadi kita elakkan daripada kalau dia terbocor, jadi tak tahanlah kan. Kemudian tu I'm just following your action. yes, lepas tu ni gulung, lipat. Securekan dia dengan bila pusing gitu, nanti nak kirakan kalau boleh kalau 1-2 orang buat tu, kalau boleh kita buat yang sama saiz lah Jadi segitu, turunkan gini dulu, kita dirikan. Itu yang paling senang. Dirikan, kemudian kita boleh gunakan satu sudu untuk ini. Kan ada tekankan ke bawah sedikit. So ni kita tekapkan tekankan sedikit jadi dia mampat. Mampat Kalau tidak kan nanti tak mampat. Lepas tu lepas ni jangan lupa yang ini ke belakang kan. Jadi yang ini pun akan ke bawah. Jadi kita akan ke bawah. Jadi senang aja. Yang bahagian sini yang saya kata bucu, kalau tak confident sangat patah balik ke depan lah kan. Lepas tu dari sini lipat di tengah sebenarnya. Lipat tengah gini. So lipat tengah. Then you just fold over. Dah jadi. Okey. Saya punya a bit longgar. No, sebab itu jadi you fasten ni. Nenek pun sekali pun terlepas juga. Kita nak kita semua orang masih sedang belajar pun. Dia pandai pun dah. Jadi kita combine. Dua ni kita satukan rasa. Cebab. Aduh. Lepas itu pegang. Okey, saya pegang. Pegang lepas tu teknik nak ikat ni. Satu. Sebenarnya ikat senang je lah. Mula dari atas ke dari bawah ke tak kira kan. Kemudian tu yang ini cuma yang ini ni nanti satu ni untuk kita ikat, jadi kita lebihkan sedikit kan. Ini turun, Zain turun. Yang ini masukkan sini, tinggalkan ke sebelah sini, selitkan ke belakang sini. Pelan-pelan gitu. Terus pegang Okey, yang ini pula, ini ke bawah sekali, jalan, tapi jangan lupa jangan terlampau ketat tapi jangan terlampau longgar. Tu
Satu lagi ke sini. Lagi. Jadi 2 kali. Ikat. Ikat. Tapi ini tolak sikit gini. Oh, okey. Lepas tu nanti dia temukan balik kat sini. Senang pada tadi tu. Lepas tu yang ini kan dari belakang sini terus ikat. Bertemu ke situ. So saya ikat macam mana? Ikat terus. Lagi ikat lagi sekali. Tak apa ikat. Ikat lagi sekali. Saya ikat ribbon boleh tak? Boleh. Tapi ribbon jangan ikat mati bagus. Lagi satu kali. Lagi satu kali. Boleh satu kali. Sebab takut terbuka kan. Okey. Kadang-kadang boleh terbuka. Kalau kita tak ikat kuat sangat. Senang aja tu. Alhamdulillah. Tak lawa tapi tidak mengapa. Oh, dah okey tu. Okey. Jadi kan tak ada. Kan lawa gitu kan. Nanti bila kita dah rebus jadi dia mampat lah. Okey. Satu gini buat. Lepas tu okey, ingat gini aja. Buat mula-mula nak buat daun ni, ingat daun ni kita gunting ikut kalau yang awal-awal baru-baru beginners lah. Sama saiz. 2 keping. Yang dalam kecil, yang luar besar. Kemudian tu air tu mendidihkan celuh daun tu biar dia lembut, dia senang kita nak. Okay. Kita kan senang kita nak gunakan. Kemudian bila dah buat macam yang tadi, proses tadi tu, buat nasi lemak itu dah buat, sekarang dah siap semua. Air yang tadi tu biar dia mendidih. Jadi bila air tu dah mendidih, ini semua dah siap. Sebab tu kita nak kena 2-3 orang. Jadi cepat. Kalau kita buat ni kalau untuk kenduri, kita kalau dalam 2 kilo, 3 kilo kita boleh dapat 50. Jadi 50 keping ni. Jadi boleh dapat 100 orang boleh 50 orang boleh makan tu. Satu ni mungkin kalau mungkin satu orang makan satulah, tapi kalau kadang-kadang tak cukup lah satu. Kadang-kadang orang makan nasi kan. Makan nasi kan. Jadi masukkan ni semua ke dalam air yang dididihkan tadi tu, rebus selama 3 jam. Kemudian tu tengok 1 jam setengah tengok air tu tentu merosot kan. Jangan lupa siapkan air panas. Tambah sampai mesti at least dia mesti cover. Kalau tidak nanti dia tak. Sekali-sekali tukar yang bawah naikkan ke atas bawah gitu. Dan kalau boleh masukkan daun pandan lah 1 2 3 helai. Jadi aroma pandan itu wangi. Bercampur dengan daun ini nanti bila kita buka enak. Okey. Dan 2-3 jam Selepas tu 2-3 jam sebab tu nak didiamkan untuk sejuk. Sebab itu kita buat sebaik-baiknya sehari awal sebelum itu. Dan nasib baik untuk hari ini kita ada lepas panjang dah siap Dah siap. Jadi kita dah buat tu, kita baru buat tadi pagi gitu kan. Betul lepas panjang ni kita makan setahun sekali. Raya kan. Nampak selalu pun agak. Tapi kalau di Banjarmasin ini sebenarnya makan sarapan sehari-hari. Di Banjar lah. Dulu di Banjar. Dulu Wan pernah pergi ke Banjar tapi dia ambil itu sebaik-baiknya kan teknik yang boleh macam Wan rasa bagus. Kita gunakan pinggan tapi bila kita buka lepat ni, daun tu kita buka, kita jangan buang. Kita gunakan daun itu sebagai lapisan kan. Jadi lepas tu kita taruh lauk-lauk tu kita makan. Mereka cuma hanya makan sambal habang, tu namanya habang. Sambal habang tu sebenarnya sambal tumis kita lah. Dia makan harian bersama ni. Jadi sarapan pagi tu satu keping lepat ni kalau pergi ke kedai-kedai kan nanti dia taruh habang ni 1 sudu. Taruh aja atas situ. Nanti dengan minyak dia taruh gitu. Orang makan itu ajalah. Kita kan ada protein. Singapura kan ada sikit protein. Unit protein yang penting pada kita. Jadi kita olahkan. Jadi Wan hari ni Wan olah-olahkanlah sedikit ikut selera selera kita Banjar di Singapura ni lah. Jadi udang boleh dibakar. Ini udang apa ni? Ini udang biasa tapi dibelah tengah gitu, masukkan sambalnya. Jadi dibakar. Kemudian tu ataupun udang tu boleh digoreng. Ini ayam. Lauk ayam ni sebenarnya sama juga basic sambal habang. Tapi ada olahannya ini ditaruh kacang. Jadi dia ada macam kuah sate lah gitu. Kira-kira macam kuah sate tapi dia satu masakan Banjar ni dia punya ingredient yang compulsory tu kicap manis. Santan, kicap manis. Itu dia punya 2 ingredient. Tapi ada kadang-kadang ada yang taruh kemiri, kemudian tu minyak. Dia orang ada gunakan minyak lebih sikit lah. Tapi ini tahulah kita kan paper to our itu kita ke sini sikit. Jadi yang ini telur. Jadi dia panggil telur masak habang. Ayam masak habang.
Jadi sebenarnya sama habang tu, kemudian cuma diolah rasa, tambahkan lagi itu kacang tanah. Nanti cucu rasalah. Ini sebenarnya tadi udang. Udang tu dibakar, tapi ini dimasak goreng gitu aja. Okey, bakar. Udang bakar. Satu ni di Banjarmasin kan, diorang suka makanan dibakar. Ikan bakar, udang bakar, ayam bakar. Malah tu sihat kan sebenarnya tu. So, ni sambal ini sebenarnya ni sambal habang kosong. Okey. Jadi yang tadi tu tadi kan telur masak habang. Jadi sebenarnya inilah sambal habangnya. Kemudian nanti dimasukkan telur. Telur tu direbus, kemudian nanti digoreng. Okey. Kemudian ditaruh sambal habang. Kemudian ayam masak habang. Dia tulis asli Banjar. Kalau budak-budak kalau nak tengok kat YouTube kan ada kan. Tapi ini sebenarnya sama tapi diolah rasakan, dimasukkan dengan kacang tanah yang digoreng. Lepas tu jadi sama ada dibakar ataupun digorenglah. Goreng dulu kemudian nanti masak lagi balik semula. Dan ni ini sebenarnya ini alat Banjar. Sebenarnya di Banjar orang Banjar bingung sebab tak ada di sana. Tapi ni Banjar Singapura ni yang buat olahan ini. Ini kakak saya punya speciality. Dia kita kan selalu makan rendang kan? Rendang tu Padang, dari Padang. Tapi orang Banjar dia ada rendang dia sendiri. Jadi dia tidak ikut Padang langsung. Dia ada own style. Jadi dia pakai kicap, pakai sambal. Samalah kira sama habang lah kira. Cuma ni tambah dia taruh kicap, dia taruh santan. Actually ini pun sama, ada santan. Cuma nanti nampak lain sebab ada kicap, daging, jadi dia warnanya pun berubah. Gitu. Ada pedas-pedas lagi sikit. Satu yang nak ingat ni kan orang-orang Banjar dia tidak pedas tu sangat. Dia kurang. Tak pedas. Tak pedas. Kalau dia taruh dia kurang pedas. Kalau dia taruh cabai rawit tu kan, lada padi tu macam 3. Ini macam tak. Kalau itu biasanya kan pedas kan macam orang Sunda, orang apa kan makan pedas kan. Gitu. Lain ya. Yang memang betul. Sebenarnya ini serunding. Kalau dalam istilah kuliner Banjarmasin, mereka tak gunakan serunding. Mereka gunakan abon kan. Tapi kelapa tak dibuat dalam serunding macam ni. Jadi bila kalau saya bertanya dengan mereka dia kata tidak. Tapi ini orang Banjarmasin yang yang dah berhijrah dari Banjarmasin ke Singapura. Jadi dibuat begini. Kan lain pun nampak bentuk lain kan. Ini orang Banjar Singapura buat ni. Jadi ini 2 tambahan sebenarnya. Gitu. Okey. Of course yang Kuala Lodeh ni. Kuala Lodeh ni mereka tak tumis macam kita. Dia punya rencah tu digoreng sedikit gitu, lepas tu dimasukkan dalam santan mendidih. Santan dididihkan terus dan dia pakai nangka muda. Dia tak ada pakai macam kita kan, pakai kobis, pakai kacang panjang, pakai sengkuang untuk buat kuah lodeh kita. Mereka tidak. Jadi basic dia punya itu adalah nangka muda. Kalau kita kan tambah tempe, tambah tahu, macam-macam. Jadi kita olahkanlah. Jadi saya ikutlah sedikitlah macam itu. Jadi saya tak tahu udang kering, tak tahu apa sebab ikutkan style negeri dia tu. Banjar lah. Jadi hari ini mungkin kalau makan rasa macam pelik sikit lah. Sebab kita cuba nak rasakan gimana orang Banjar tu dia simplicity lah. Rasanya dia punya rempah pun mudah dan murah, dan bawang dia banyak pakai bawang kecil, bawang putih dan itu dan lain-lain tak. Kalau kita kan pakai lengkuas, dia tak pakai lengkuas. Dia pakai halia je sedikit gitu. Itu daripada segi penggunaan bahan-bahan. Jadi kalau gitu bagi saya pun nak rasa kepelikan. So ada cara hidangan dia tak? Okey, sekarang biasanya kalau kita nak buat kenduri besok ni, kita akan bukalah semua ni. Tadi daun-daun ni pakai gunting lah, tak payah ni lah. Tak ada ini. Nanti kan begini kan, lepas tu digunting, lepas tu dibuka macam ini. Dapat dah sekeping-sekeping. Lepas itu kita buka je gini. Warna ni pun dah bertukar sikit. Dah bertukar sikit. Tapi sepatutnya nanti panaskan sikit ni, sejuk dan sikit ni. Kalau jadi kan. Ini buka ni. Tu. Kan warna dia gitu. Warna dia.
Kerja hijauan ke taruh ke hijau. Kalau kita apa yang kita bermula dengan apa? Lemak dia ke atau ada cara? Tak, sebenarnya tak. Kalau sebagaimana Wan cakap tu, dia ambil sambal habang, taruh je sambal habang, mereka nikmati dengan seperti enaknya makan dengan kita pun tunggu juga mana lauk-lauknya. Sebenarnya itu saja lauknya. Tapi di sini kita jadi kita kalau di sini kalau nak ambil udang aja tu, ambil je udang dia pakai satu udang. Oh, macam itu. Ambil udang dia sikon. Jadi lauk-lauk dia memang Nik cadangkan untuk taruh kat macam sini lah. Ya. Atas daun-daun dia sekali. Jadi kan makan jadi enak kan macam cara dia kan. Lagi kalau kenduri kan ramai orang. Dia pakai paper plate tu baik taruh alas apa ni daun yang kita dah gunakan tu. Saya mungkin ambil telur lah satu Dia cakap telur habang. Telur masak habang kata dia. Okey, jadi kita dah sentuh banyak tentang makanan dan hidangan. Dan tadi ni ada sentuh tentang certain hidangan ni memang Banjar Singapura. Jadi apa bagi family ni lah dengan Tok and ni also. Nah, apakah erti Banjar tu? Mungkin apa erti Banjar atau orang Banjar orang Banjar yang tinggal di Singapura. Apa rasa kebanjaran tu? Atau rasa kebanjaran itu. Dari segi bukan rasa makanan, rasa identiti dia, diri. Setelah berkahwin dengan orang Banjar selama 50 tahun ni dan berkenalan dan pergi ke Banjar berkali-kali juga sebab ada anak angkat Banjar. Jadi Wan belajar satu pengalaman hidup yang sangat-sangat berguna bagi Wan. Sebab Wan lihat orang-orang Banjar di Banjarmasin lah, mereka punya kehidupan tu santai, simple dan berserah dia tu 100%. Dan mereka tak ada pasal makan ni tak ada macam nombor satu soal kita sentuh soal makanan lah. Mereka tidak pernah jadi satu hal yang boleh macam kita ni nak makan mana boring nak makan itu. No issue, tak ada issue. Kalau kita kan kalau dah makan ini nak makan itu, nak makan ini sebab kita banyak sangat selera di Singapura ni, terutama di Singapura ni. Salam Banjar, orang Banjar di Singapura ni pun dah ada terbagi-bagi, kahwin dengan Cina, kahwin dengan Melayu, kahwin dengan Arab. Jadi dah dia punya cuisine tu dah bercampur-campur kan. Tapi kalau dibandingkan Banjar di sana, cara makan mereka tu simple. Kebanyakan lagi satu sihat. Dia tengok dia bakar, rebus. Kalau kita tengok lauk-lauk biasanya tu kuah dia banyak kuah air gitu. Kalau kita panggil kuah apa tu? Kuah bening. Bening. Dia punya bening, dia hening bening sup gitu. Dan daripada segi pada Wan kita harus belajar itu. Belajar menikmati makanan dan mensyukuri apa yang kita makan. Tak payah kita nak cerewet. Itu paling perkataan yang paling tu. Jadi bagi Tok nampak makanan ni ada perbezaan ke? Okey, jadi saya tadi isteri saya dah cakap tentang perasaan dia tentang walaupun dia bukan orang Banjar tapi dia dekat dengan budaya Banjar. Betul. Bagi saya orang Banjar, bapa Banjar, ibu Banjar, tapi walaupun makanan ini jarang kita boleh makan macam bapa Banjar. Disebabkan saya nak tengok bagaimana olahan untuk memasak ini dia merebus dengan makan masa 3 jam 4 jam gitu. Ada nak melipatnya, nak membungkusnya tu. Itu mungkin kemungkinan orang kita nak buat ni tak selalu. Tapi walau tak selalu pun sekurang-kurangnya musim hari raya puasa atau haji, insya-Allah kita akan melihat orang Banjar kekalkan ini masakan Banjar tak hilang. Jadi kita dapat rasa. Jadi dan saya cuma walaupun saya orang Banjar tapi saya agak terkilan juga pasal tidak belajar bahasa Banjar lebih dahulu. Ya macam saya dengar bapa saya dengan ibu saya kalau cakap ikam pian gitu. Dia rupanya ikam tu dia awak ulun saya. Tapi kalau saya cakap dengan Zain, awak panggil ikam pasal levelnya awak lebih muda daripada saya. Tapi kalau sama level pian. Jadi tapi macam kalau katakan dengan isteri saya, kalau saya cakap pian. Nak cakap ikam boleh tapi kalau level dia bawah pada saya ikam lah. Tapi kalau yang kakak saya dia sidin. Kita tahu dia punya tu. Ada few other words yang saya biasa pelajari dan mudah-mudahan
kita nak belajar bahasa ni macam-macam bahasa Betul. lah. Bahasa Banjar sepatutnya saya mesti tahu dari awal dulu. Tapi bapak saya pun cakap Banjar sekali-sekali di rumah. Jadi saya pun saya benar-benar tak terlambat lah kalau kita nak belajar bahasa Banjar. Okey. Jom kita makan Saya pun nak ceduk kuah lemak ni.